Assalamualaikum. Aku baca berita ni dekat dalam FMT. Dia kata FPM PMX dia kata isytiharkan perangi penyakau peruntukan kerajaan. Aku sebenarnya bila baca tajuk je aku dah nak ketawa dah cerita. Bukan lagi nak ketawa, dah memang ketawa dah pun cerita. Sebab apa cerita dia? Yang menyakau peruntukan kerajaan ni pun ada dalam kerajaan sekarang ni cerita dia. Kau nak perang penyakau peruntukan kerajaan, tapi dalam pada masa yang sama, kau ambil semua tu duduk dalam kerajaan yang ada sekarang ni. Tak ke bodoh namanya? Ke Anwar Ibrahim ni memang bodoh spesiesnya, cerita dia. Bangang kot cerita dia. Sebab dia bukan tak tahu pun. Yang menyakau peruntukan kerajaan selama-lama ini pun, kerajaan adalah kroni-kroni UMNO Barisan Nasional. Cerita dia. Zahid Hamidi, siapa ni, Tok Mat, cerita dia, semua tu semua kaki-kaki sakau dia. Tak kisahlah apa ni, Dr. Latif ke apa, semua tu sakau macam-macam projek, daripada projek kapal lah, projek tentera lah, projek perumahan lah, apa sahaja projek, even nak buat longkang, buat jambatan, buat jalan, segala-galanya disakau oleh kroni-kroni UMNO Barisan Nasional, cerita dia. Pun itu dia yang dikutip oleh Anwar Ibrahim duduk dalam tu dan dilepaskan daripada macam-macam tindakan. Yang kes apa Aziz apa ni dulu tu pun yang tabung haji pun segala-gala nenek itu semua itu Aziz Rahim. Kau bayangkan penyakau-penyakau tu ada dalam kerajaan sekarang ini, cerita dia. Kau nak isytiharkan perang kejadah apa terhadap kerajaan yang ada dalam kerajaan? Itulah juga sahabat penyakau-penyakau. Even Farhas tu pun penyakau juga projek-projek kerajaan, cerita dia. Aduh lah. Farhas tu siapa, cerita dia? Kroni Anwar Ibrahim, cerita dia. Kita pun tahu proksi Anwar Ibrahim. Tak usah nak sembang lah cerita dia. Konon komited nak berhentikan penyakau-penyakau ni, cerita dia. Aku tak faham lah. That's why lah aku cakap, aku gelak. Aku rasa cakap Anwar Ibrahim ni lebih kelakar daripada komik, karikatur atau apa saja stand up comedian yang ada dekat atas tu. Maybe Anwar Ibrahim ni sebenarnya adalah layak untuk jadi stand up comedian. Itu saja cerita dia. Kau bayangkan yang bagi masalah kita adalah penyakau-penyakau kerajaan itu adalah dalam UMNO Barisan Nasional. Dan itulah juga yang duduk dalam. Dan dia pula kononnya nak cakap aku nak berperang geng-geng penyakau dalam peruntukan kerajaan dan sebagainya. Dalam marah lah apa sebagainya. Semua orang dia orang juga cerita dia. Even masa Anwar Ibrahim dalam kerajaan dulu pun dia pun menyakau juga cerita dia. Memanglah dia pandai guna cover up sebagainya. Dia bagi pink form lah, apa mak nenek lah sebagainya. Sama je cerita dia. So what the problem? Apa yang kau cerita ni Anwar Ibrahim? Kau cerita apa ni? Kau berlakon ke? Kau buat lawak ke? Apa? Kan? Kau nak buang penyakau-penyakau dan kau dan kroni-kroni kau dengan juga kawan-kawan kau dalam Barisan Nasional, Zahid Hamidi dan sebagainya, Tok Mat dan sebagainya, adalah penyakau juga cerita dia. Macam mana ni cerita dia? Aku tak faham lah cerita dia. Sorry lah, aku tak faham sungguh. Kan? Anwar Ibrahim ni patut jadi komedian. Itu je layaknya. Dia ni memang layak untuk jadi komedian. Please lah, tolonglah cerita dia. Tak layak untuk jadi Perdana Menteri. Please lah. Hahaha. Okey, Assalamualaikum.